Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Soalan berkenaan dengan satu surah, iaitu surah Al-Qadar. Sehubungan dengan surah yang hebat lagi takjub ini, ingin saya bertanya tentang pengertian Lailatul Qadar serta kaitan dengan perkataan dua kalimah syahadah. Seharian kami membacanya tanpa memahaminya dengan sebenar-benar pengertian. Harap Ustaz memberi penjelasan dan pencerahan tentang perkara ini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qadar, yang ni surah Al-Qadar sebanyak ayatnya 5 ayat. Turun di Makkah, Makkatul Mukarramah. Ayat ini juga dimulai dengan perkataan inna, bahwasanya dan ada alif alamatul mad di sana. Kami menurunkan, inna anzalna, kami menurunkan, ada huruf fi, harfu jar di sini, pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Wama dan wama ini ditanya apa-apa jua yang kamu faham, yang kamu ketahui, kamu faham, ma apa-apa jua kamu faham tentang malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu lebih macam keutamaan khairum min alfisah, lebih baik daripada seribu bulan. Macam itu. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat dan roh-roh padanya dengan izin Allahmu kerana membawa segala perintah yang telah ditetapkan. Salamun ya hatta matla'il fat. Sejahteralah ia, yani pada malam itu, malam yang berkeberkat itu, hingga terbit fajar. Macam itu maknanya. Inna, saya ulang ulasan dari segi makna tadi. Sekarang ulasan tafsir ataupun mutafassirin memberi penjelasan, tentulah tidak sama dengan apa yang saya katakan ini. Harap ambil ketahui dan ambil faham dengan sebaik-baiknya. Bahawasanya sesungguhnya kami, ini Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ayat ini tuan-tuan turun di negeri Mekah pada datangkan Nabi Muhammad. Quran 30 juzuk itu belum ada lagi, tuan-tuan. Tak ada lagi. Tentulah Quran itu bukan dimaksud pada Quran 30 juzuk. Bukan tak Quran. Quran juga. Tetapi di sini pengertian yang sebenarnya adalah kalimah tauhid. Kalimatut tauhid. Iaitu asyhadu an la ilaha illallah. Macam itu. Quran 30 juzuk itu dia menggambarkan, memberi penjelasan, memberi penerangan. Liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahu wahidun wa liyadzakarul albab. Supaya menjangkau ketinggian berfikir dan menjadi mata-mata pelajaran. Cakap-cakap qiyas, contoh-contoh tauladan ataupun cakap perbandingan, cakap-cakap penjelasan yang jelas lagi terang. Supaya tuan-tuan semua faham. Kalau yang pertama tu dia baca surah Al-Baqarah, dikatakan surah lembu, sapi betina. Makna melambangkan kebinatangan, macam kerbau, macam lembu. Semuanya jadi makan, merabut rumput, berkelakuan. Tengah lena pun berkepak-kepak, mulut bergoyang-goyang. Digambarkan macam itu. Memberi arti kiasan-kiasan, panduan-panduan, bimbingan-bimbingan. Allah Ta'ala habaq tu contoh-contoh. Umpama katalah surah Yusuf, diterang surah Yusuf berkenaan dengan hal kecantikan Yusuf. Dia buatnya contoh, qiyas, perbandingan, apa kata Yusuf, apa kata bapa Yusuf, apa kata saudara-saudara Yusuf, kemana Yusuf kesudahnya. Semua cakap-cakap qiyas supaya anda semua lebih faham. Ulasan-ulasan ini sehingga menjadilah 30 juzuk. Jadilah sebuah Quran. Mengambil masa 13 tahun bab Al-Mutahid,
10 tahun lain-lain hal jumlah semua Al-Quran diturun sebanyak 23 tahun. Macam itu pengertian dia. Salah satu ayat yang termasyhur iaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pada sesungguhnya kami telah menurunkan dia Al-Quran pada malam Qadar, iaitu ilmu pengetahuan. Semua kalau kita nampak cerita ni nampak di sana berlaku zaman Nabi, ketika Nabi, maka jadilah kisah-kisah ini, percakapan-percakapan ini sebagai sebuah perkataan sejarah. Dia bukan Quran, laksana sebuah buku komik, buku apa hikayat-hikayat merung mahawangsa, jadi macam itu saja. Ini bukan hikayat merung mahawangsa, tuan-tuan, bukan hikayat hang tuah ataupun lain-lain kitab, bukan lain buku. Ini benar-benar sungguh-sungguh bila kita baca inna anzalnahu fil qadar, bukan lagi nampak turun di sana. Setiap individu yang membaca inna anzalnahu fil qadar mesti mempelajari sehingga faham bahawa sesungguhnya kami telah menurunkan. Maksudnya kami memerintah setiap individu mesti mempelajari, mesti mengetahui, ambil faham apakah itu asyhadu alla ilaha illallah. Maksudnya setiap orang mesti menerima. Ini adalah satu pengertian hidayah ataupun petunjuk. Barang siapa tak mau mengambil petunjuk, tak mau menerima petunjuk, sesungguhnya orang itu tidak dapat petunjuk. Yang mana dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surah An-Nur, mengatakan setiap orang, tak kira siapalah, orang yang dalam kegelapan, orang tu duduk dalam gelap, kami mengeluarkan daripada kegelapan kepada tempat yang lebih terang. Yakhruju minaz zulumat ilan nur. Allah Ta'ala menggambarkan seorang tu keluar pada gelap kepada tempat yang terang. Nak keluar pada gelap ke tempat terang ni, tuan-tuan, seperti mana yang dimaksudkan di sini, adalah ucapan-ucapan tauhid. Orang yang tidak ada kepahaman tauhid gelap, segelap-gelapnya. Laksana au kazulumatin, itu gelap dia. Au kazulumatin fi bahril lujjin yaghshahu mawjum min fawqihi sahabun zulumatun ba'daha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu min nur. Allah Ta'ala sama sekali, mana tidak, mana kenalah memahami orang-orang dalam gelap. Au zulumat, perbandingan au ka zulumatin fi bahril lujjin yaghshahu mawjum min fawqihi sahabun zulumatun ba'daha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Jadi ujung ayat tu, barang siapa tak dapat petunjuk, tak mau ambil petunjuk, tak mau menghampiri petunjuk, tak mau belajar petunjuk, tak adalah petunjuk. Allah Ta'ala cakap qiyas. Seperti mana kegelapan ni, orang gelap ni, orang bodoh ni, orang tak faham kalimah tauhid ni, sehingga dibagaikan gelap di sana lautan yang amat dalam lagi amat dalam. Dalam laut tu ada ombak, atas ombak ada ombak, atas ombak ada ombak, ada kelocok, atas kelocok ada awan, atas awan ada awan, atas awan ada hujan, atas hujan tu ada petir, ada halilintar, ada guruh. Macam tu diibaratkan terkata oleh Allah Ta'ala, amat gelap. Lujiyih, gelap lagi amat gelap. Ataupun orang tu mengeluarkan tangannya sendiri pun dia tak nampak tangannya. Macam itu dia kiaskan orang yang bodoh, orang yang jahil, orang yang tak faham ni, mengibaratkan orang yang tak faham ilmu tauhid, orang tak ada tauhid, lebih-lebih lagi tak faham jenis-jenis syirik, tak faham jenis-jenis apakah pengertian Tuhan tu apa benar, tak faham, disamakan Tuhan dengan Allah Ta'ala. Gelaplah, tak fahamlah, tak kertilah. Perkataan ini mengulaskan balik, mengkhabarkan balik, menjelaskan balik apakah iaitu kalimah tauhid. Kami turun pada malam Lailatul Qadar itu, malam yang berkat ini, iaitu Al-Quran. Al-Quran ni sebenarnya, tuan-tuan, adalah ia kalimah tauhid, kalimah yang mulia, kalimah yang agung. Barang siapa tak faham ilmu tauhid, tak faham pengertian tauhid, tak kerti nak nafi, tak kerti nak isbat, tak kerti jazam yang putih, tak kerti nak ikhrat, tak kerti nak buang syirik, tak kerti, tak faham apa itu syirik, malaikat Allah pun tak tahu Tuhan, buat dia sama, tak mengikut sistem, dia punya sistematik, tak ikut perkataan tu. Tengok tata bahasa dia. Bermakna ayat ni mengulaskan tata bahasa asyhadu alla ilaha illallah. Kami turun pada malam. Malam tu ibaratnya gelap.
Orang tu gelap, bukan turun di waktu malam. Tuan-tuan, oi. Turun kat orang yang bodoh. Orang bodoh tu dikatakan orang tu gelap. Orang tu gelap. Macam tu. Dikata kat Muhammad, wahai Muhammad, habaqlah kat orang gelap-gelap tu. Orang tak erti. Allah Ta'ala tak kata bodoh di sini, dia kata malam. Semalam-malaman. Sampai umur setengah abad pun duduk dalam gelap juga. Tak erti-erti, tak faham. Lailatul Qadar, pada malam itu kami turunkan Al-Quran. Supaya tuan-tuan ambil kefahaman apakah itu Lailatul Qadar. Sebab tu ditanya, ada huruf waw ataf. Sambung cakap inna. Sambung lagi cakap, wama, apakah itu, wama, apa-apa jenis juga yang anda tahu berkenaan dengan, apa juga yang anda faham dengan Lailatul Qadar. Malam kegelapan, malam penentuan, malam qad, malam penguasaan penentuan Allah Ta'ala. Apa yang kamu faham? Kamu faham tentang Lailatul Qadar itu malam yang, malam Lailatul Qadar itu kamu faham apa? Hendaklah kamu mengambil kepahaman. Yang anda tu tak reti, tak tahu, tak faham apa? Dia boleh tiang dalam ini dikatakan dalam kalimah ni. Dalam kalimah inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Orang-orang yang tidak memahami kalimah tauhid, tidak faham apakah ikrar kalimah tauhid ni, dia tak faham, dia tak tahu. Sebab tu ditanya wa ma adraka ma lailatul qadr. Iaitu dijelaskan Lailatul Qadr, malam atau malam ketentuan, malam kekuasaan, malam keagungan, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Menggambarkan, menghias, menggambarkan, mengulaskan. Di sini memberi apa lagi? Memberi ta'zir, memberi tazkirah kepada anda supaya anda nampak kejahilian anda, sehingga dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan tu bukan bulan, hari bulan tu Syahrul Ramadan. Bulan juga bukan tak bulan. Ada lagi satu bulan pendirian anta. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun bulan-bulan juga dalam tahun-tahun tu ada bulan. Kami memuliakan bulan. Lebih baik pada 1000 bulan. Andai kata anda faham kalimah tauhid dengan sebaik-baiknya, maka jadilah anda malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh-roh padanya dengan izin Allah mereka kerana membawa segala perintah yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa perintah Allah Ta'ala ni? Perintah. Dia suruh perintah, Allah Ta'ala perintah. Cakap suruh lah senang. Orang Kedah kata, orang Perak pun kata suruh. Suruh anda memahami apakah itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu. Tafsirnya pergi ke sana tuan-tuan. Jangan buat tafsir bulan malam tu begitu. Kat bulan tu aja. Tafsir malam tu aja. Tentu ada tajuk tafsir tu. Cerita bulan, cerita malam nak buat apa? Cerita malam, cerita bulan, cerita tauhid sebenarnya tuan-tuan. Hidup cerita malam, cerita bulan. Hai, tak ada kena-mengena, tak ada hubung kait. Oh, jadi Allah Ta'ala turun inna anzalna, puji malam, masyhur malam, kisah malam. Malam itulah malaikat turun, malam itulah roh turun. Ini no efisien, no unlogical, tak masuk ke pengertian agama. Tidak ada efisien, tidak ada atur cara yang sebenarnya. Bermakna ayat ini mengkhabarkan, memberitahukan pada malam, pada bulan, pada hari itu, ketika itu, masa itu, malam. Disebut malam itu kegelapan. Malam ketentuan. Ketentuan anda. Anda dalam kegelapan tak faham. Anda keluar daripada gelap. Yang mana sahabat tadi. Au ka zulumatin. Ataupun yakhruju minaz zulumat tu ila nur. Nak mengeluar anda pada tempat terang. Tempat gelap ke tempat terang. Maaf tadi. Mengeluar anda pada tempat gelap ke tempat yang terang. Supaya anda jadi orang yang terang. Ini maksudnya sebab tu Quran jadi 30 juzuk. Dia tak jadi 1 juzuk. Mujur tak jadi 100 juzuk. Dia jadi 30, 100 juzuk. Lagi panjang anda termenung. Allah Ta'ala ringkaskan bahasa yang sebenarnya. Mengkhabarkan, menyatakan pada malam itu dengan izin Allah Ta'ala. Dia turunnya membawa para malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat itu dicakap juga pada pengertian yang lain. Dipanggil roh-roh. Malaikat tu. Nanti kita nak belajar malaikat dan roh tu berkenaan yang lain. Tuan-tuan kena depan saya. Pada malam ni saya khabar pengertian Quran diturun saja. Jadi para malaikat nak cerita hal malaikat tu pula berhubung panjang, berhubung jauh pemergian dia. Kita nak tanya apakah itu Lailatul Qadar.
Pada malam itu juga, pada malam Lailatul Qadar itu, dengan izin Allah Ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajr, sampailah keluar fajar, keluar Siddiq. Maksud pajak ni dah pajak melintang, matahari dah naik, terang, dah jelas, dah terang dah. Anda sudah pun selamat sampai, anda sudah pun faham kalimah tauhid, dah buang syirik, syirik jali pun dah buang, kopi pun buang, kopi pun dah buang. Naiklah pajak, naiklah terang, sejahteralah perjalanan, sejahteralah ia pada malam yang berkat hingga terbit fajar. Arti anda pun terbit fajar. Anda tu jadi orang yang terang. Anda tu jadi orang yang faham. Anda tu tak menyutui Allah Ta'ala. Anda pun lapang danda. Anda pun aman jiwa. Anda faham tentang Lailatul Qadar. Sesungguhnya pada malam itu turun, ada juga penjelasan hadis ataupun pendapat ijma' ulama mengatakan pada malam itu ayat beku. Pokok-pokok semua turut sujud pada malam itu ada dalam kitab Asbabun Nuzul. Dalam kitab penerangan Quran, Asbabun Nuzul pada malam itu. Ayat beku, nak tengok ayat beku tuan-tuan, kutub utara, kutub selatan. Ayat beku lah. Dalam iceberg pun ayat beku lah. Bukan ayat tu, bukan tak ayat juga. Dalam iceberg pun ayat. Ayat dimaksudkan di sini bukan ayat tu beku. Ilmu anda tu ibarat dikiaskan sebagai ayat. Ada ilmu boleh guna segala-galanya. Boleh buat segala-galanya. Boleh mencuci dengan ilmunya. Boleh membersih. Boleh buat semacam-macamnya ilmu tadi. Maka dikias cakap saudara pada malam itu ayat beku. Ayat pun dah jadi beku. Tak boleh nak diguna lagi. Tak boleh diguna lagi setelah anda memahami ilmu tauhid. Di akhir kalam tu, ilmu pun ayat pun beku. Juga pada malam itu, tuan-tuan, lebih lagi dahsyat, lebih teruk lagi. Bukan teruk yang macam mana, tak. Teruk di sini, saya kata teruk. Teruk sungguh keadaan pada malam itu berlaku. Pokok-pokok pun sujud. Bukan pokok tu, bukan pokok zaitun tu, bukan pokok getah tu. Kamu tu laksana bagaikan pokok. Kalau kita buka surah Ali Imran, ada menyebut mengatakan, dia kata, laksana bagaikan pokok. Dia kata, akan kami tumbuhkan Maryam itu dengan penumbuhan yang baik. Nabatan hasanah wa kafalaha Zakaria. Dalam jagaan Nabi Zakaria, kami hidupkan. Dia tak kata, ni dia kata nabatan, tumbuh-tumbuhan. Dia kata kat Maryam tu. Kenapa kata Maryam tu tumbuh? Pokok lah manusia ni. Ataupun dia panggil pokok-pokok yang lain. Ataupun daripada pokok yang termasyhur. Ataupun pokok kurma. Ataupun pokok zaitun. Pokok yang rendang. Ataupun sidrah. Penyandak pengebisan. Cakap-cakap kias. Dalam taman yang termasyhur iaitu dalam Quran, dalam syurga hanya satu pokok yang rendang, iaitu pohon kurma ataupun pohon zaitun. Dia panggil pohon-pohon, iaitu tubuh badan anda lah. Dia panggil kebun-kebun. Ataupun di dalam surah Al-Baqarah bersebut yang lain yang disebut ayawaddu ahadukum, dalam surah Al-Baqarah 266. Menjelaskan tentang pengertian-pengertian kebun-kebun ataupun pokok-pokok. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarati wa asabahul kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Allah Ta'ala tanya di sini, adakah tidak di antara kamu ingin memiliki kebun kurma juga kebun anggur? Tentulah ingin. Nak kebun kurma, nak kebun anggur. Kena orang duduk di kutub selatan, tanam pokok kurma tak boleh tumbuh. Nak buat kebun tak boleh tumbuh. Kena orang duduk di ujung-ujung kebun-kebun, duduk pekan-pekan. Macam mana nak dapat pokok kurma? Bukankah ini cakap kias, tuan-tuan? Jelas tak jelas cakap kiasan-kiasan? Ayawaddu ahadukum antakuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin. Adakah di antara kamu ingin memiliki kebun kurma juga kebun anggur? Cakap-cakap kias, cakap-cakap ibarat. Hendaklah tuan-tuan ambil, tapi ibarat ni ibarat elok sungguh. Bukan ibarat macam baca pujangga yang dibuatnya sehingga dapat gelaran emeritus tu. Gelaran macam baca persyair tu. Boleh faham pula. Oh, di sana nun terbalik lintang pukang. Boleh faham pula. Tapi ayat ni habaq qiyas, anda semua tak boleh faham.
Kiasan tuan-tuan. Adakah tidak di antara kamu ingin memiliki kebun kurma juga kebun anggur? Ya ini sihat sejahtera memahami sungguh tentang ilmu tauhid. Itulah kebun-kebun anggur yang amat indah. Apa yang tak ada dalam kalimah tauhid itu? Semuanya ada. Pokok-pokok apa pun ada. Sehingga letup kelambu, pokok letup kelambu pun ada. Pokok balak tak kira lah banyak dalam tu. Macam-macam balak ada. Lumbung meh, lodong pokok. Semua jenis pokok-pokok semua ada. Anda ingin tak memiliki? Ingin. Kumpul kurma yang subur. Ayawadu ahadukum antakuna hujannatun min nakhili. Ada pokok anggur, ada pokok kurma, ada macam-macam pokok. Nabi bila setengah anggur dan kurma. Akan tetapi ketika ia berusia lanjut, dia abang macam tu, anak-anaknya masih lemah. Dia belum belajar, belum faham, tak erti kalimah tauhid, tak erti, tak faham. Udkhulu fi silmi kafah. Anak-anaknya Bani Israel, Bani di sini, Bani Adam di masih tak faham ilmu tauhid. Macam tu, tiba-tiba kebunnya terbakar, dibakar, ditiup angin berapi sehingga membakar hangus. Demikianlah penjelasan kami kepada kamu. Hujah-hujah kami kepada kamu. Semoga kamu mau berfikir. Ini bukan kebun-kebun ladang macam balak, macam itu plantation ataupun pohon plantation kelapa sawit. Bukan macam tu. Anda fikir, macam plantation. Bukan, tuan-tuan. Cakap qiyas. Samalah juga saya cakap di sini. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ketika ia berusia lanjut, anak-anaknya masih lemah, tiba-tiba kebunnya tertiup angin berapi hingga berbakar hangus. Demikianlah ayatin bayinat, peterangan-peterangan kami pada kamu. Semoga kamu mau berfikir atau ambil contoh teladan daripada penjelasan ini. Harap anda ketahui dengan sebaik-baik kepahaman Lailatul Qadar. Jangan kata ni ustaz ni lain pula ni. Ni qiyas cakap tuan-tuan, cakap bersungguh-sungguh qiyas. Jangan Samad Sa'id saja anda faham. Inna anzalna anda tak faham. Tak boleh buat macam tu tuan-tuan. Qiyas ni qiyas sungguh-sungguh, bukan qiyas main-main ni. Harap faham tu.